Encik Yan, Cik Ling, terima kasih sebab sudi terima temu bual hari ini. Gambar yang viral malam tadi tu memang betul-betul buat ramai orang kecoh. Ramai netizen tertanya-tanya pasal ni. Hubungan awak berdua ada masalah ke tidak? Sebagai kawan lama, saya rasa orang ramai patut dengar daripada mulut awak sendiri. Saya pun ada nampak gambar tu. Jujur cakap, sekarang ni nampak bayang siapa pun boleh jadi gosip panas. Mengarut betul lah. Tak ada masalah antara kami berdua. Kami paling tahu keadaan sebenar. Wanita dalam gambar tu rasanya Kalau tak silap saya, perempuan tu sepupu Encik Yan kan? Betul. Itu Kak Yaci. Kami bertiga selalu makan malam sama-sama. Kak Yaci orang baik. Dia siap tanya lagi tarikh kahwin kami berdua. Dah ditetapkan ke belum lagi? Yan Chan Chan, apa sebenarnya maksud awak ni? Kenapa datang sini? Kalau orang nampak nanti. Awak sendiri yang cakap kan? Pertunangan awak dengan Lin Xiao Yue tu cuma transaksi perniagaan je. Tapi sekarang awak berani umum berita perkahwinan tu depan semua. Awak memang tak hirau nak letak saya dekat mana pun kan? Wan, dengar saya jelaskan ni. Dalam perniagaan bukan semua kita boleh pilih. Pertunangan saya dengan Xiao Yue memang sekadar urusan perniagaan. Tak ada perasaan pun. Habis tu jawatan yang awak janjikan tu? Awak sendiri pun tahu. Dalam hati saya, orang yang saya nak ialah awak. Bila saya dah guna Lin Xiao Yue untuk tarik Lin Xijin turun dari jawatan presiden, Lin Group mesti akan runtuh. Masa tu saham Lin Group akan jatuh ke tangan kita. Dan Gu Corporation tunggu masa je nak hancur.